Kenapa semua perkara kita masih berharap pada bantuan kerajaan? Memanglah bantuan kerajaan itu penting, tetapi bantuan kerajaan hanyalah untuk keperluan asas hidup kita, bukannya untuk membina impian hidup kita. Pendidikan anak-anak, persaraan kita sendiri, membeli rumah, dana kecemasan kita, semuanya bergantung kepada simpanan kita sendiri dan bukannya berharap pada bantuan kerajaan semata-mata. Dengan memiliki simpanan emas, kita akan ada lebih banyak pilihan hidup, seperti memilih rawatan di hospital yang terbaik, menghantar anak masuk universiti yang terbaik, membeli rumah impian, memberi kereta impian dan juga mencapai segala impian hidup dengan lebih cepat melalui simpanan emas. Sebab itu, orang yang kaya dengan simpanan emas, hidupnya ada lebih banyak pilihan dan tidak terpaksa untuk memilih. Jadi tuan-puan, bermula dengan bulan ini, apa kata kita ambil tindakan, kita asingkan sebahagian daripada gaji kita, kita tukarkannya kepada bentuk simpanan emas, supaya dengan simpanan emas tersebut kita boleh gunakannya pada masa depan untuk mencapai impian hidup kita dengan lebih cepat berbanding kita buat simpanan dalam bentuk duit tunai. Hubungi Hafizul sekarang bagaimana nak mulakan simpanan emas secara sedikit demi sedikit di akaun simpanan emas Physical Gap. Klik link di bio Hafizul bimbing sebaiknya.